Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya menyampaikan hasrat, komen dan juga naluri hati wartawan yang semalam Menteri KPKT, yang abang komen kita, yang biasa dipanggil kan, ataupun Ustaz komen, mungkin tak tahu semalam ribut taufan angin apa yang mendatang. Mungkin selepas salam dengan Menteri Wilayah, yang ni seorang wanita, mungkin tiba-tiba naik angin, tak tahulah. I will call your director semalam kepada seorang pemberita, yang ni wartawan utusan Malaysia, dan intonasi, interaksi, komunikasi dengan wartawan itu agak kasar, kerana sepatutnya tidaklah sebegitu rupa. Dan jika difahami, kalau kita nak wartawan, nak pemberita menyampaikan cara yang baik, kita sepatutnya menteri menunjukkan tauladan, menunjukkan etika yang lebih baik. Jadi sebagai seorang wartawan yang semalam katanya mungkin tiba-tiba lepas dengan komen sembur tu, terkejutlah member tu. Jadi janganlah macam tu. Menteri yang disayangi, dikasihi oleh rakyat Malaysia, yang disayangi mungkin oleh Menteri Wilayah pada hari ini, insya-Allah.